KJ punya podcast, dia kata aset yang paling besar kepada kerajaan Madani Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah ketidakupayaan pihak pembangkang untuk melaksanakan apa juga bentuklah kebodohan. Nak bagi pandangan pun tidak, nak bagi cadangan pun tidak, masuk parlimen hoha macam tu. Beri negeri, daulatkan Melayu. Kita tengok itulah yang terjadi. Bagi 33 bulan nak daulatkan negara, daulatkan RUU, nak daulatkan royalty Petronas, tak boleh. Jadi apa lagi tu? Kita nak harap apa lagi ni? Kita nak harap apa lagi ni yang mereka ni? Sebab mereka ni akan sentiasa akan menunggang apa juga. Selepas ni kita tak tahu dia nak tunggang apa. Apa yang kita boleh harap dengan pembangkang yang macam ni? Rakyat diseru bangkit bersatu. Rakyat cerdik, diam membisu. Intan dan kaca dapat dihidu. Mainan dalang mengikut nafsu. Ini hanya ikut nafsu. Dia ikut suasana semasa. Apa yang boleh mereka tunggang, mereka nak tunggang. Jadi macam satu lagi pantun saya nak bagi juga. Melayu berdaulat, Islam selamat. Itu dulu. Madani berjaya, 7 matlamat. Apalagi yang masih tersemat, melayan nafsu dendam kesumat. Ini dendam kesumat ya. Dia dendam kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dendam kepada pencapaian kerajaan Madani, kepada PH Pakatan Harapan, dendam kepada dendam yang tak berkesudahan. Jadi sampai bila kita nak maju kalau pemimpin-pemimpin yang hanya membawa politik dendam yang tak berkesudahan, sehingga tidak ada politik kemaafan yang memaafkan saling satu antara satu sama lain. Bagi saya ini yang sepatutnya yang ada kepada masyarakat kita semua. Kita seharusnya berfikir tentang bagaimana bangsa kita, bukan kita memikirkan tentang bagaimana parti kita. Kita tidak memikirkan tentang esok untuk parti kita. Kita tak boleh fikir tentang esok untuk parti kita. Kita kena fikir esok untuk rakyat kita. Kita tak boleh fikir tentang esok untuk ahli kita, tapi kita kena fikir esok untuk rakyat kita. Kita tak boleh fikir tentang esok tentang parti kita, tetapi kita kena fikir esok untuk negara kita. Ini yang harus difikir. Dan bukan hanya fikir untuk besok, tetapi esok itu mesti ditentukan hari ini. Kita tak boleh lagi nak mengimbaukan tentang masa silam dan sebagainya. Masa silam, masa-masa yang dah berlalu. Kita bukan boleh patah balik. Kita tak boleh kona nak patah balik pun tak boleh. Tetapi semua itu kita mengambil sebagai satu pengajaran. Lalu kita harus merangka tentang masa depan kita. Bagaimana masa depan yang kita nak bentuk, masa depan yang kita berhadapan dengan suasana yang mencabar, iaitu teknologi digital sekarang ni. Kita berhadapan dengan artificial intelligence, maknanya AI. Kita berhadapan dengan IR 4.0, 5.0, 6.0 dan sebagainya. Semua ini memerlukan kepada kerangka persediaan yang rapi dalam kehidupan kita ini, bermula daripada kerajaan itu sendiri, daripada pemimpin, daripada pemerintah. Tetapi kalau pemimpin-pemimpin seperti mana pemimpin politik pembangkang ni yang asyik hanya berfikir tentang diri mereka, tentang parti mereka, tentang ahli mereka, bukan lagi untuk rakyat, bukan lagi untuk negara, maka sudah tentulah bahawa bangsa kita ni akan terus ketinggalan dan negara kita akan ketinggalan. Bukan kerana kerajaan ini yang merampas hak Melayu dan sebagainya. Kerajaan tak pernah rampas, tapi kerajaan nak angkat Melayu, nak angkat Bumi Putera, nak angkat negara. Dan ini yang sedang kita hadapi sekarang.